Saya Nancy Syukri ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Kaunseling Kebangsaan 2025. Sambutan Bulan Kaunseling Kebangsaan, macam mana impak yang Datin dan juga seluruh warga lembaga kaunselor nak capai menerusi sambutan ni? Harapan kita sambutan setiap tahun ini, kita mengharapkan dari segi kaunseling itu menjadi sebahagian dalam budaya kehidupan. Dan sebab daripada bila kita dah jadi budaya kehidupan, tak melihat lagi kaunselor dan kaunselor sebagai stigma, perkara yang menakutkan kat situ. Tak ada lagi dah stigma tu, tak ada dah. Kita nak hilangkan perkenaan dan dia melihat dengan kaunseling bila dah jadi budaya, kita boleh meningkatkan kehidupan dalam masyarakat, kesejahteraan dalam masyarakat. mengucapkan selamat menyambut Bulan Kaunseling kepada semua pengamal, pendidik kaunselor dan juga pelajar-pelajar dalam bidang kaunseling. Kami mengucapkan selamat Kaunseling.